Tan tan tada. Jom kita unboxing. Tan tan tada. Wow. This is amazing. Cuba korang tengok apa? Cuba korang tengok apa? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Inilah yang dinanti-nantikan. 2 ekor Buzz Lightyear. Korang nampak kan Buzz Lightyear yang version apa? Yang high-tech edition. Macam korang nampak ni. Aku tak sentuh lagi. Ni first time sentuh ni. Jomlah kita keluarkan satu persatu. Kita keluarkan satu je lah. Satu lagi kita simpan dulu. Apa direct je pun tak ada bubble wrap Tapi Alhamdulillah condition dia okay. Cun. Tan tan tada. Ada receipt Takara Tomy, Amazon. Kau nak tahu tak nama seller ni apa? Ajak. Nama dia Saitama weh. Sekejap, aku tengah menghayati betapa cantik dan kehandsomeman beliau. Buzz Lightyear High-Tech Edition. Weh, cantik gila weh packaging dia. Tapi kotak dia bapak besar gila weh. Besar gedabak. Apa yang gemuk sangat? Kotak dia gemuk gila. Ni kalau aku bandingkan dengan Signature Collection. Ni kotak Signature Collection. Kotak dia agak lipis. Bukan agak lipis normal lah. Cuma yang high-tech edition ni besar gila weh. Nak review ke tak Nak review ke tak? Kalau korang nak aku review, korang komen kat bawah. Okay, itu je lah. Bye!